Kalau dia perenggan, buat perenggan tu. Perenggan bawah. Bawah lagi. Suka. Masalahnya ni, nombor ni macam mana kita boleh tahu? Kita tanya orang yang kena apa ni motosikal tu. Kes motosikal tu dengan dekat Jawari tu. Dekat Mutiara tu, 2 tempat. Salah orang macam tu. Sebab saya dah kata dah dulu tak pernah lagi orang buat kerja-kerja macam tu. Kalau buat pun tak lepas kan. Panggil berdepan nak tanya kan. Berdepan datang sini kau. Kita tanya. Nanti dia tak boleh jawab. Kau kenal aku kat mana? Selalu macam tu lah. Kalau tengok kata kalau bertembung pun kita pun tak kenal dia. Memang tak kenal wabillah watullah. Cuma pernah dengar nama. Dengar nama kali tu pengedar dadah. Pernah juga dengar orang cakap dia pengedar. Dia bekas askar. Kan? Dia kata bekas askar. Siapa dia? Nama Jos. Lepas tu saya kata yang mana satu ni? Jumpa yang lain. Jumpa yang apa ni? Satu superbike tu tangkap tu kan. Itu saya kata bukan lah. Yang tu adik dia kot. Abang dia kot. Mungkin adik dia tu. Betul ya adik. Rupanya ada lagi abang dia. Yang nama Jos juga. Balik pada tu yang saya tengok isu ni. Adik perempuan Syamil guna nama Storm. Oh, maknanya dia adik perempuan Syamil. Punca sangkut dia tak mau settle. Dia buat main hantaran hari tu. Kalau tanya dia pun dia akan cakap yang sama. Tapi nak buka tu saya kata tak apa. Tak payah buka lah. Saya takut nama tu nama orang lain. Dia dah pujuk saya. Pujuk ni cerita betul lah. Memang ada sebab lah. Saya kata kalau pujuk macam ni dia kena kita kata apa bawah hidar tu bawa satu hal lah. Dia tu semua ikut. Duit ada semua dia ikut. Sekarang saya kata apa? Kita tak mau tu semua kan. Kita nak yang kita punya. Kita bukan nak minta kamu. Kamu kan ada apa pun Syamil. Kamu cuma disuruh buat kerja kan. Tapi saya cakap ni nanti kamu cakap saya belagak pula. Kamu kena buat kerja betul-betul lah kan. Kamu tahu kata jabatan-jabatan setengah-setengah lembaga dia tak ada dia ambil tindakan. Ada yang ambil. Dia kata tak ada lah. Sirul pun semua pun terlepas. Kan Sirul kes apa? Dia memisahkan ni kalau pencabulan hak asasi bukan nak tuduh kamu. Kita dah tak nak kira apa. Kamu kira apa takkan tak tahu kot. Sebab apa? Dia kalau nak kira, dia takkan kacau orang lalu latar belakang. Dia takkan guna user orang. Dia takkan ambil kesempatan. Ibarat dia kata, kalau bagi tuntutan balik apa yang kamu ambil tu, kongsian kamu recommend apa ke hakim ke, baru kita akan kira. Tapi bila masuk kali kod pertama, cara tak betul juga. Dah buang dah. Lepas tu masuk kali contoh web kod tu memang ada kat sini hakim ke kan. Kita nak tengok. Macam tu pun kena ambil perhatian. Dia dah tak panjang kan. Saya kata jangan buat macam tu kan. Buat macam tu sebab kita pun ada pilihan kita kan. Kalau kata kamu nak buka kotak hadiah tu. Hantaran ke ataupun nak tulis nama birthday ke nama orang ke. Tapi saya tengok ni si nak buat nama adik dia ni. Tapi dah tahu dah nama adik dia. Tapi nak iklan dah buka terjaga bertidur. Memang betul nak nama muka sama. Bukan nama muka adik dia. Saya bukan nak hina tak mau. Tapi memang tak mau. Tak mau kawan ke, tak mau apa kita nak kawan berapa orang yang buat ambil kesempatan ke anak isteri kita, kan? Kalau orang buat macam kat anak kamu, isteri kamu macam tu, lepas tu kamu main bagi kahwin dengan orang lain. Lepas tu hak tu, tak mau settle, tak boleh buat elok.
Bertikai kan sepula satu orang nama si Atikah ni beberapa kali ni. Hari ni last saya cakap ni. Bila bertikai, saya tanya, saya nak tahu siapa yang buat dulu, yang mula buat. Bukan nak cerita pasal bodoh-bodoh ni. Cerita yang buat di Shah Alam tu kaitan dengan Wahida dengan Zulkarnain. Jadi kamu bila tahu itu, kamu kena ambil tindakan yang cara profesional. Jangan kita buat tarik tali orang beberapa tahun lah. Kamu ambil hak orang, kamu nak isytihar tak boleh, kenapa? Orang tu dah buat macam-macam, tengok pegawai-pegawai yang tengah disiasat tu. Bila orang tengok karakter kamu tak boleh beri sama, orang kata sekali tu lah. Bila orang marah, block habis semua. Rosak habis kerja-kerja perempuan lain. Perempuan tu nak kahwin dengan saya sekarang ni. Kalau tak percaya, pergi tanya dia. Tu yang kamu kalang kabut sangat. Macam dulu juga nak kahwin dengan Sazana. Orang dah cakap dah, macam mana? Ada adik kamu tu, nama apa tu yang kamu tawarkan ke saya tu? Kakak ke, tak kisah, asalkan cepat lah. Kalau dia kata Mainon tak mau lah. Siapa-siapa je lah, yang mana kamu. Tapi kalau kata kamu tak boleh bertanggungjawab, tengok. Kes tu dihantar pula kat sini. Hantar tu orang yang hantar SPM pula tu. Dekat WhatsApp. Tu memang tak cerita betul tak bohong lah. Cerita sebelum naik askar Panglima tu kan. Cerita kita punya kes lah. Kau tak percaya, pergi tanya media. Media pun cakap tak betul. Tengoklah mahkamah tu baru betul. Jadi tindakan dia apa? Tindakan dia kita tak tahu lah. Kita nak kahwin dengan orang lain.